Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selawat sikit. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرد به الغرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوالي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Apa khabar semua? Kita lihat iktikaf dulu sama-sama. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Moga-moga semakin bertambahlah kebaikan, semakin bertambahlah kesihatan kita, dan bertambah juga keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Abu Hurairah Bidur, bersama dengan kita yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ijaz Al-Hafiz, dan insya-Allah tuan-tuan kita nak teruskan bual bicara kita bersama dengan yang berbahagia Datuk. Tajuk kita tak lain tidak bukan berkaitan dengan hijrah. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, ada dua penyakit yang berlegar di kalangan kita, sama ada di kalangan kita iaitu orang warga emas ataupun di kalangan kita orang muda, yang menjadi punca dan penghalang kepada berlakunya hijrah pada diri seseorang. Baik, iaitu ada dua bala yang disebutkan ataupun perlu kita perhatikan sama-sama, perlukan kepada penyembuhan dan perlukan kepada rawatan yang berterusan supaya penyakit dan bala ini tidak ada lagi tertimpa kepada kita. Baik, iaitu Nabi SAW suruh kita sungguh-sungguh setiap pagi dan setiap petang untuk sentiasa mengulang-ulang doa ini agar kita terselamat dan sentiasa dirawat daripada penyakit tersebut. Apakah penyakit dua tersebut tuan-tuan dirahmati Allah? Yang pertama yang kita sebutkan al-ajuz, dan penyakit ini ada kepada sesetengah di kalangan kita, di kalangan orang-orang tua. Yang kedua yang kita sebut al-kasal, dan penyakit ini kebanyakannya ada kepada orang-orang muda seperti saya, seperti Ustaz Izul, Ustaz Ihsan dan yang lain-lain. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan dengan ajuz, apa yang dimaksudkan kasal? Ajuz ni maksudnya orang yang dah tidak ada daya upaya. Tak ada dah daya upaya, tapi keinginan ada, kemahuan ada, tapi daya upaya dah tak ada, tenaga dah tak ada. Masalah yang kedua iaitu kasal, orang yang malas, ataupun yang disebutkan orangnya tenaganya banyak, semangatnya kuat, tetapi kemahuannya tidak ada. Kesan daripada dua penyakit ini tuan-tuan, kalau tidak dirawat, tidak dibersihkan seperti mana yang kita telah usahakan pada malam ini, maka dia akan terus membarah yang menyebabkan tidak akan berlaku apa-apa perubahan di dalam hidup seseorang, sama ada orang tua tadi ataupun orang muda. Atas alasan itulah tuan-tuan, pada malam ini kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk nak merawat kembali penyakit yang sedang bersarang di dalam diri kita, yang mungkin di kalangan kita ada kemahuan ingin berubah, tetapi tidak ada daya upaya kerana sifat ajuz yang ada pada dirinya. Mungkin ada di kalangan kita yang masih tenaganya masih kuat, tapi kemahuan dia tidak ada. Baik, apapun kita mari sama-sama mendengar kupasan daripada yang bahagia Datuk, bagaimana cara merawat penyakit-penyakit ini supaya hijrah kita menjadi sempurna dan jadi lebih baik pada tahun ini. Dipersilakan yang bahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada Dai Ahmad yang berbahagia, Datuk Mak Rashid bin Ayub dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pada pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap daripada kita ni ada je penyakit. Semua. Dia jangan cakap kita ni tak ada penyakit. Ustaz, saya sihat Ustaz, tak ada penyakit. Dah pergi check up di hospital, doktor kata sihat. Tekanan darah macam orang muda. Tak ada penyakit saya Ustaz, sihat. Ustaz cakap semua orang ada penyakit. Penyakit abang apa? Tak ada, Ustaz faham tak ada. Durian 1 tan saya boleh makan. Gula berkilo-kilo saya boleh telan. Tak ada penyakit. Bukan macam orang lain. Penyakit abang dilanda dengan penyakit takabur. Itulah penyakit abang. Bila kita rasa kita lebih baik daripada orang lain, kita yang terbaik, itulah nama dia takabur. Penyakit yang diwarisi daripada iblis. Iblis kan berkata pada Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka?" Apa yang menghalang kamu bila aku perintahkan kamu tunduk sujud pada Adam? Iblis kata, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada dia. Tuan-tuan, ada 2 jenis penyakit. Yang pertama penyakit zahir. Yang kedua penyakit hati. Penyakit zahir, hospital ada ubat. Agak-agak tak ada ubat, potong je kaki, selesai masalah. Agak-agak tak ada ubat, tukar je buah pinggang. Ada orang lain yang sakit buah pinggang, ada penderma buah pinggang, tukar je. Agak-agak sakit kepala Ustaz, potong je kepala, masalah kubur banyak bang. Tapi kalau penyakit hati tak ada di hospital. Apa dia penyakit hati? Penyakit merasakan diri telah sempurna. Penyakit merasakan bahawa ibadat aku lebih banyak daripada yang lain. Penyakit aku lebih baik daripada orang lain. Penyakit merasakan bahawa yang lain tak bagus, aku saja yang bagus. Yang lain tak betul, aku saja yang betul. Maka inilah penyakit yang perlu dirawat. Penyakit hati juga dipanggil sebagai penyakit al-wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut pada mati. Ini pun penyakit juga. Dipanggil sebagai penyakit wahan. Yang seterusnya ialah penyakit yang tidak ada ubat. Ada penyakit yang tidak ada ubat. Walaupun duduk di hospital, walaupun pergi mana-mana pun tak ada ubat. Apa dia? Penyakit tua. Itu penyakit juga agak. Nak je kata apa tua? Penyakit. Maka bila datangnya tua bang, duduk pun cari tiang. Allah Allah. Bila penyakit tua hang soroklah macam mana pun ubat, dia tetap sampai. Ni Kak Som di belakang ni lah, comelnya pakai tudung, nampak muda aja. Cuba buka tudung, tekok ni udah macam itik serati tau. Tua tak boleh buat apa dah. Penyakit yang tak ada ubat. Satu lagi penyakit yang tak ada ubat, nama dia apa? Mati. Duduklah dalam binaan yang kukuh. Duduklah tempat yang paling selamat. Mati tetap sampai. Macam mana Ustaz Ahmad? Mati tetap datang. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Alhamdulillah. Saya tak hafal Quran, yang hafal dia. Sebab tu mana saja ayat saya nak, dia tolong bacakan. Saya sebut je. Jadi mana-mana ayat saya tala ke dia. Kalau dia tak boleh sambung, saya tala sudah. Ayat yang dia baca tadi, aynama takunu, di mana saja kamu berada.
pasti kamu akan didatangi oleh kematian. Yudrikumul maut, walaupun kamu berada pada benteng yang paling kukuh. Yang seterusnya, penyakit yang ada dalam hati kita. Penyakit apa? Allah. Penyakit malas. Ni pun penyakit juga. Malas. Abang tak pergi ceramah malam ni. Malas tu. Abang tak makan nasi. Malas. Yang tu jarang tengok. Jarang tengok ni. Abang tak nak kahwin, bang? Malas abang nak kahwin. Tobatlah tak ada, tuan-tuan. Sebut saja benda tu, tak ada pula malas, tuan-tuan. Ajak datang sembahyang Jumaat, malas abang ni. Ajak pergi tadah kitab, malas, tuan-tuan. Inilah penyakit-penyakit yang akan datang kepada kita. Daripada penyakit zahir, sampailah penyakit dalam hati, riak, sombong, takabur. Sampailah penyakit kejiwaan yang ada dalam jiwa kita, yang kita sendiri yang kena lawan dia, tak ada siapa boleh bantu dia. Daripada penyakit cinta pada dunia, takut pada mati, sampailah penyakit yang dipanggil sebagai malas. Orang yang malas ni, tuan-tuan, makanan depan mata dia pun dia malas nak ambil. Rezeki depan mata dia pun dia malas nak buat apa. Kalau dah kata malas, malaslah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, sempena dengan hijrah yang kita sambut pada tahun ini, apa benda yang kita kena berubah? Okey, Ustaz Ahmad pun kena berubah sebagai seorang pendakwah. Saya pun kena berubah sebagai Tok Wan. Semua orang kena berubah. Kalau awak tidak berubah, orang lain akan memotong awak. Kalau orang lain dah potong awak nak kejar dah susah. Maka di dalam agama disuruh kita berlumba-lumba. Yang pertama, berlumba dalam apa, Ustaz Ahmad? Sabiqu bil khairat, fastabiqul khairat. Aynama takunu yu'ti bikumullahu jami'a. Aynama takunu ya'ti bikumullah. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Yang hafal Quran dia, saya tak hafal. Dan kata Allah, berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Saya bila-bila sampai saya tengok situ, di luar tabung tu, Mat, dah ada dah tabung infak pembinaan pembesaran masjid. Masya Allah. Tuh, sampai di situ pula, buat pula besar. Sampai duduk sini, Ustaz Ahmad pula bagi pamphlet. Allah Ta'ala kata apa? Fastabiqul khairat. Nombor satu yang kita nak hijrah pada kali ini, rebut pahala. Jangan biarkan pahala tu berlalu begitu sahaja. Walaupun pahala tu kecil sahaja, hanya sekadar senyum saja, pahala. Ataupun sekadar salam, pahala. Ini dah duduk di masjid pukul 7. Sekarang pukul berapa, Mak? 8.20. Masa je muka. Kenapa tak senyum kat so? Nyampah tak senyum apa? Tak salam, tak bayar salam tak, nyampah tak. Kalau gitu, letihlah sambut hijrah. Siap maki lagi, menjeling mata tu. Datang juga biawak ni. Apa, tuan-tuan? Bayangkan, tuan-tuan, bagi salam dapat pahala, menghulurkan tangan, menggugurkan dosa, senyum mendapatkan pahala. Apa dia, Mat? Ayat dalil senyum dapat pahala, Mat? Tabassumuka an wajhi akhika lakas sadaqah. Siapa-siapa yang memaniskan mukanya di hadapan wajah saudaranya, dia dapat pahala sedekah. Sebab tu ada orang yang masuk dalam masjid, dia senyum dekat tabung. Apa yang senyum dia? Itu pun dapat pahala. Astaghfirullahalazim. Tabung tu nak duit, bukan senyum. Jadi tuan-tuan, nombor satu yang kita kena berlumba apa dia? Mencari pahala, berbuat kebaikan. Dan pahala dan mencari kebaikan sangat luas. Saya tanya cik, tuan pengurus Felda pencen tadi, jumpa dekat tempat wuduk kolam.
Dah berapa tahun masjid ni Tuan Haji? Dah 5 tahun waktu Covid. Tapi waktu tu tak boleh sembahyang Ustaz. Kami tengok je masjid Ustaz. Astagfirullahalazim Ustaz. Masjid siap, tengok je Ustaz. Tak boleh sembahyang. Silap. Patutnya jadikan supermarket. Bolehlah datang masa itu. Yang tak datang masjid, supermarket boleh. Tak faham. Tak faham sudah Ustaz. Apa ni tuan-tuan? Masjidlah tempat bersih. Masjidlah tempat yang Allah redha. Takkan datang sembahyang mendatangkan penyakit. Takkan datang ke masjid mendatangkan mudarat. Tak. Sesuatu yang Allah suruh buat mesti bagus. Allah Ta'ala kata sembelihlah. Maknanya sembelihlah korban. Baguslah tu. Jangan duk fikirlah. Ada disuruh sembelihnya lembu. Ya Allah. Sial lembu. Nak buat macam mana? Allah yang perintahkan. Sembelih korban tu dapat pahala. Kita sembelih ayam kan dapat pahala. Makanan yang halal. Dalilnya, Fasalli li rabbika wanhar. maka sembahyanglah kamu dan sembelihlah kamu. Jangan tuan-tuan kata zalimnya sembelih kambing bapa. Jangan cakap macam itu. Tu perintah Allah. Ni adik-adik ni, dah sunat belum? Dah. Saya tanya yang merah, yang biru, yang hitam. Jawab, Mat. Gini jawab. Ada baru ni saya jumpa dengan satu abang dengan mak dia. Tak bersunat lagi. Datang tanya saya, macam mana nak buat? Saya kata, pergilah sunat. Umur dah berapa? Dah 20 lebih. Kenapa tak sunat? Tak tahu pula kena sunat. Astagfirullahalazim. Tanya mak dia pula, kenapa kau tak sunatkan pada kecil-kecil dulu? Tak teringat pula, kata dia. Sudah, tuan-tuan. Atau sekarang macam mana teringat nak sunat? Tunang dia tanya, dah sunat ke belum? Astagfirullahalazim. Jadi adik-adik perempuan yang tunang, cuba tanya tunang, kamu dah sunat ke belum, Din? Sebab ada yang kata, Ustaz, ya, Allah kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya dijadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Manusia ni sebaik-baik bentuk kejadian. Ya. Kalau dah sebaik-baik, kenapa perlu disunat? Maknanya tak sunat itulah bagus. Sudah tuan-tuan. Dia kata Allah menjadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Tiba-tiba kena sunat. Apa macam Ustaz? Sebab tu ada orang datang jumpa saya lepas sembahyang subuh. Dia kata, Ustaz, saya ada anak perempuan. Soalan, apa hukum bersunat? Saya kata dalam mazhab Asy-Syafi'i, baik laki-laki, baik perempuan, kena sunat. Walaupun sunat. Sunat tu orang Melayu kita nama dia berkhitan. Buat, wajib buat. Baik laki, baik perempuan. Kalau saya tak nak buat pada anak saya, Ustaz nak kata apa? Lantak engkau lah, apa masalah aku lah, bukan aku. Masalah ada kaitan kena-mengena dengan saya pula. Awak punya salah. Allah Ta'ala suruh kita bersunat tu untuk jadi bersih pada pemikiran kita. Kesian. Apa yang nak disunatkan? Kita ni kesian. Otak awak tu kecil. Otak awak Allah yang kasih. Otak awak Allah yang bagi. Tiba-tiba awak memikirkan perintah Allah yang memberikan otak pada awak. Awak ni ada otak ke tidak? Ulang balik. Kita berfikir sebab Allah bagi otak. Tiba-tiba kita nak fikir benda yang Allah perintahkan. Sedangkan Allah itulah yang bagi kita otak. Maka orang yang beriman, apa yang kata Allah? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah nama dia iman. Walaupun kita kata, ya Allah kesian lembu sembelih, ya Allah, itulah yang terbaik untuk awak. Awak akan makan daging yang bersih. Awak akan dapat daging yang darah keluar dalam keadaan dia menghilangkan kekotoran. Dan pisau yang digunakan, golok yang digunakan itu pula tajam yang tak menyentuh dia.
dan dia telah pun terhapus dengan matinya otak, ke oksigen ke otak dia, mengakibatkan lembu dah tak rasa sakit dah, selesai masalah dah. Begitulah dengan sunat. Daripada 100 orang yang kena penyakit kelamin, 99 orang adalah orang yang tidak bersunat. Hanya seorang yang bersunat sahaja yang kena penyakit kelamin. Allah bagi kita bersih. Orang yang beriman, bila datang perintah Allah, dia tidak ragu-ragu untuk buat. Sama ada dia tua ke, dia muda ke, dia sakit ke, dia sihat ke, tidak ada perasaan aduh malasnya. Tak ada. Iman menjadikan kita baik. Baik Tuhan. Sebab itu Allah gunakan perkataan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, apa kata Allah? Yes. No. Ya. Buat kapal. Baik. Nabi Nuh buat kapal 900 tahun umur dia. Bang, 900 bang. Abang umur berapa bang? 60? Saya lagi tua. Saya 72. Saya sama dengan cikgu tadi, cikgu Usua Pencing. Tapi nampak cikgu tu jauh benar pada saya tua je tuan-tuan. Bayangkan kalau abang kita 68 bang. Dia orang nak buat masjid tambahan bang. Abang buat seorang-seorang boleh? Buatlah seorang-seorang ni. Belanja 700,000 bang. Geleng kepala bang. Bayangkan Nabi Nuh 900 tahun. Buat kapal seorang atas bukit. Kalaulah kita jadi Nabi Nuh, apa jawab? Nuh, ya, buat kapal atas bukit. Siapa nolong? Kamu seorang. Ya benar. Oh, pula. Tengok-tengoklah orang. Memang boleh buat, tapi takkan seorang. Nampak tak? Sudah. Ali, ya Rasulullah, aku nak hijrah ke Madinah sekarang. Ya Rasulullah, gantikan tempat tidur aku. Tidur di situ. Biar musuh nampak kamu tu macam aku. Pergi tidur. Baik Rasulullah. Kalaulah adik muda sekarang. Ali, ya, tidur. Oh, dia keluar tinggal kita. Apa pula? Nampak entah. Ali tak cakap macam itu. Mak Musa, ya, ambil Nabi Musa, letak dalam kotak, hanyutkan di sungai. Baik. Kalaulah Kak Som jadi mak Nabi Musa. Som, ambilkan anak kamu, campak di sungai Kuala Wuh tu. Selamat pada Firaun. Agak-agak Kak Som nak kata apa? Komen ni dia benar. Aku baru beranakkan dia dah 9 bulan mengandung. Komen senang-senang suruh buang sungai lah apa, kata dia. Udah lari Kak Som naik ke Cameron bawa budak tu tuan. Tapi mak Nabi Musa tidak. Kerana apa? Iman. Muhammad, ya, hijrah kamu ke Madinah. Baik. Di luar sana adalah musuh yang sedang mengepung rumah Rasulullah. Ada tak Nabi Muhammad kata dekat Tuhan, Tuhan, boleh tak bagi mampu buat ni, senang aku keluar? Tak ada. Tak ada dia berdoa macam tu. Kita hari ni kalau nak doa, ya Allah, kau hancurkanlah orang itu, ya Allah. Lumpuhkan kakinya, ya Allah. Kenapa bang? Doa untuk apa bang? Aku pergi ceramah tadi, kasut aku hilang. Astaghfirullahalazim. Siapa yang ambil tu lumpuh oleh. Di mana imannya? Nabi Muhammad tak, dia keluar je. Dia keluar pada rumah dia. Keluar-keluar je semua tidur. Semua tidur. Nabi boleh ambil pasir, boleh tabur atas kepala dia. Allah tolong. Waja'alna min baini aidihim sadda. Kita pun ambil ayat tu, nengok orang blok. Polis lah pula. Waja'alna min baini aidihim. Rotek mampu waja'alna. Pergi mereka polis. Lena trafik tu tuan. Itu yang kita dapat daripada cerita hijrah macam mana. Jadi pengajaran kita nombor 1, dek. Mana yang dapat pahala?
ambil. Mana yang boleh dapat pahala, sapu. Jangan biarkan terlepas. Ni peluang besar yang datang pada kita ni. Nak membesarkan ruang solat dan menyambung bahagian belakang masjid, belanjanya 700,000. Ini peluang besar ni. Walaupun kita mati, masih dapat pahala. Berpanjangan pahala wakaf, tuan-tuan. Ustaz, belanja banyak Ustaz, 700,000. Apa yang banyaknya, yang malam ni datang 1,000 orang. Bagi seorang 1,000, selesai Ustaz lah. Bukan setakat boleh siap dengan ekor, siap sekali tuan-tuan. Wallahu a'lam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah melihat bagaimana cara yang terbaik untuk kita merawat daripada penyakit-penyakit yang sering menghalang kita untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, sebenarnya ini salah satu jalan untuk kita merawat. Bila kita dengar ayat-ayat Al-Quran, kita dengar hadis-hadis Nabi, kita dengar kalam-kalam hukama, di situ akan mensuburkan kembali jiwa kita, akan mencerahkan kembali akal kita, membuka mata kita yang buta, membuka telinga kita yang pekak, melihat daripada melihat kebenaran, buta daripada melihat kebenaran. Dan alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah, kita dah dapat dah bagaimana cara yang pertama untuk kita merawat daripada penyakit-penyakit ajuz ataupun kasal tadi, apa dia? Iaitu betapa pentingnya kita duduk bersama, dengar majlis ilmu, belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, duduk bersama-sama kita mengkaji bagaimana Nabi SAW mengajar umat dia agar kita sentiasa berada dalam keadaan sentiasa memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan orang yang datang menyerang. Jangan takut dengan orang yang membenci. Kerana apa? Pertolongan Allah itu dekat. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lihat untuk fasa yang kedua. Setelah kita menyucikan penyakit kita tadi daripada sifat lemah. Lalu bila orang yang lemah, yang memiliki keinginan tetapi tidak ada daya lagi, maka di situ dia perlukan backup. Iaitu dia perlukan orang yang selepas itu ataupun orang muda di kalangan mereka untuk bersatu, membantu, seperti mana yang disebutkan yang bahagia Datuk tadi, bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu betapa beraninya duduk di tempat tidur Nabi SAW. Baik, untuk melalui perjalanan yang sangat jauh di dalam hijrah Nabi SAW, kira-kira dalam riwayat kata lebih daripada 400 kilometer perjalanan Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam perjalanan itu masih ada lagi kejar mengejar antara musuh dan Nabi SAW. Baik, kita nak tahu daripada Datuk, jadi bagaimana peranan perjalanan Nabi ditemani oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam perjalanan Nabi untuk sampai ke destinasi. Jadi kita nak tahu apa yang ada pada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar sehingga sentiasa setia duduk bersama dengan Nabi
supaya misi ekspedisi ini sampai ke Madinah yang bahagia datang? Apa peranan sahabat ni tadi? Kita nak tahu. Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam menuju ke arah kebaikan, di dalam nak buat kebaikan, ada cabaran ya? Ada tu. Ada. Nabi Muhammad naik ke langit, Isra wal Mi'raj, ada cabaran. Iblisnya datang, dunianya datang menggoda Rasulullah. Dalam peristiwa hijrah, ada tak yang menghalang Rasulullah? Ada. Geng-geng Abu Lahab and the gang, seluruh Mekah mencari mana Nabi Muhammad bersembunyi. Tak cukup dengan itu, datang pula laki-laki yang berkuda mengejar Rasulullah dari belakang. Nama dia Suraqah bin Malik. Dan Suraqah ni pula tuan-tuan, mana dia jemu dia. Bila dia tengok Nabi dan Sayyidina Abu Bakar di hadapan dia, siapa yang tak teringin tuan-tuan? Ganjaran untuk membunuh Nabi, bawa balik Nabi sama ada hidup atau mati, ganjarannya 100 ekor unta. 100 ekor Kak Som. Kita seekor ayam memberebut. 100 ekor unta. Harga seekor unta sekarang katalah 10,000 seekor. Darat dengan 100 ekor. Tu ada berapa juta tak dapat ni. Kalau masjid kita ni mat buat korban unta, Masya Allah, saya rasa seluruh Kata Padang turun tuan-tuan. Nak merasa daging unta. Tak percaya, cuba tuan-tuan buat tahun depan. Korban unta di masjid ni. Masya Allah. Saya dah buat dulu korban. Sahabat saya buat. Dia kata, Ustaz jemput datang rumah, buat korban unta. Oh bagusnya Tuan Haji. Besar pahalanya. Itulah Alhamdulillah ada rezeki sikit Ustaz. Tapi itu masalahnya. Kenapa? Unta tu unta Australia. Jadi apa masalah? Tak tahulah Islam ke tidak. Itu masalah. Astaghfirullahalazim. Tak dapat unta Arab betul. Saya kata bukannya susah nak tengok Islam ke tidak, tengok ada sunat ke tidak. Kalau sunat tu apa kejadahnya unta nak tengok Islam ya Allah bapak tuan. Nanti kalau kita buat korban tahun depan, buat kursus dulu. Kursus dulu. Jangan kita kata Allah Ustaz sunat je pun Ustaz, tak payah lah. Apa pula kalau awak buat tak betul? Dosa dapat. Ingatkan dapat pahala dosa. Mana Pak Cik? Masjid apa buat? Korban lah apa lagi. Dia memanggil awak mengelih lembu. Oh, atau dapat apa? Awak cah lah. Seekor lembu kepala seekor. Upah saya nyembelih seekor lembu. Lembu tu kepala dia saya ambil. 5 ekor 5 kepala. Mana boleh Haji? Tidak boleh mengambil mana-mana bahagian daging korban sebagai upah. Apa pula tak boleh? Bukannya awak minta duit. Kepala je pun. Bukan kata kepala. Telur pun tak boleh je. Oh iya ke? Selama ni awak ambil Ustaz. Haji ambil yang haram je. Siapa lagi makan? Tu imam makan Ustaz. Dengar-dengar imam haram kan? Bukan imam sini lah. Di Afrika ni mah. Sebab tu apa benda yang kita nak buat ada ilmu. Start pada tahun ini, Muharram tahun ini kita start dah. Ni tak lama lagi kita nak sambut Rabiul Awal, Maulid. Lepas ni kita cerita je. Seminggu di masjid ni cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil kitab Syama'il, ambil kitab Imam At-Tirmizi tu, baca. Panggil satu ustaz, kuliah maghrib ke, kuliah duha ke, kuliah apa? Baca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil bahagian yang terakhir dalam kitab Syama'il tu, tentang batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan secara detail, rambut dia macam mana, hidung dia macam mana, berjalan Nabi macam mana, tegak Nabi macam mana, duduk Nabi macam mana. Ulama-ulama dia bincang kenapa Imam At-Tirmizi dia letak macam itu, cerita yang detail tentang Rasulullah. Di antara salah satu sebabnya supaya kamu kenal Nabi Muhammad. Sebab berapa ramai orang yang mendakwa
dia mimpi jumpa Nabi Muhammad. Adakah kamu mimpi jumpa Nabi Muhammad itu sama dengan hadis sebut? Semalam saya mimpi jumpa Rasulullah. Macam mana Rasulullah? Rambut dia kerinting. Rambut kerinting. So, belajar kan? Ni yang kata bulan Rabiul Awal ni. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Datang Rejab pula, cerita bab Rejab. Datang Syaban pula, cerita Isra' Mi'raj. Ambil satu buku cerita tentang Isra' Mi'raj. Kita hari ni sebut Maulud Nabi ceramah sekali ya. Nabi, sejam setengah ceramah, makan. Tak tahu apa. Tak ada makan balik. Aku tak datang dah masjid tu. La ilaha illallah, ganas benar tak? Sekarang ni kita ubah. Kita ubah style. Kita buat style pondok. Kami pondok di Ipoh baca kitab Isra' Mi'raj tu tuan-tuan sebulan baru habis. Bila Ustaz baca? 15 tahun lepas. Daripada malam Nabi nak naik sampai Nabi turun balik, dia cerita detail hadisnya. Akhirnya kita faham. Cerita Nabi Muhammad, sejarah dia. Aminah lagu mana, Abdullah lagu mana. Macam mana mereka ni boleh kahwin, macam mana boleh sampailah Nabi lahir. Cerita baru kita kenal. Sebab hari ni tuan-tuan, yang manusia kenal ialah Ronaldo. Semalam saya ceramah di mana? 2 hari lepas saya ceramah di mana? Messi, Ronaldo. Ronaldo, Messi, Ronaldo. Ronaldo, Messi, Ronaldo. Saya tanya pula, Messi ke Neymar? Ronaldo. Jawapan dia Ronaldo juga tuan-tuan. Saya saja tanya, Messi ke Neymar? Ronaldo. Dia buat astagfirullahalazim tuan-tuan. Minat sungguh. Jom tuan-tuan, kita cerita hari ni tentang hijrah. Nabi Muhammad, dia naik ke langit pun ada teman. Namanya apa? Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad pindah ke Madinah pun ada kawan namanya Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak hijrah ke arah kebaikan, kita kena ada kawan. Supaya kawan menegur kita, kawan membimbing kita. Kalau kita seorang-seorang, betul semua. Betul semua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Betul semua. Cuba kalau ada kawan. Salah tu mat. Innal ladzina kafaru Pak harakat. Lantak aku lah. Innal ladzina. Saya lagi kunjung sina ada ni kan. Sebab tu kena ada kawan. Kamu puasa apa, Din? Aku puasa sunat. Hari raya, mana boleh puasa, Din? Apa pula tak boleh? Cari pahala lebih kot. Yang tak boleh puasanya hari raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat boleh. Itu raya puasa, Din. Ini raya haji, Din. 4 hari haram puasa, Din. Itulah gunanya kawan. Mana boleh seorang-seorang. Nabi pun berteman. Jadi akak-akak yang mana tak ada kawan, datang barakah. Ramai single. Sudah tuan-tuan ni. Abang-abang yang mana single sekarang, carilah kawan. Apa nak buat Ustaz? Dah 70. Nyemuk ke hati Ustaz. Mencari kawan untuk menuju Allah. Nama dia apa? Berjamaah. Bila kita berjamaah, kita jadi kuat. Saya tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni, saya datang dah sekali hari itu. Siang Datuk no. Ceramah waktu siang kan dulu. Berapa tahun dulu? 5 tahun dulu. Ya, siang. Saya bila-bila sampai je masjid ni, Mat. Menung saya, Mat. Mana rumah orang? Mana? Tak ada. Tak ada rumah. Saya tadi lajak lapor, Mat belum makan. Mat lajak cari kedai makan. Ada pasar raya depan tu.
Siapa beli di pasar raya ni tuan? Tapi bila saya balik ke masjid, dah habis makan kedai tom yang kambing tu. Apa? Nasi goreng kambing. Tu. Oh, nasi goreng kambing kan? Balik-balik tengok subhanallah ramainya orang. Parking kereta je sampai ke sana. Macam itulah yang saya datang hari tu. Mula-mula masjid ni dibuka. Ada ke orang ni mana romok dia mana? Bunian ke? Rumah tak ada orang ramai. Allahu Akbar, subhanallah tuan-tuan. Ni nama dia apa? Jamaah. Ni nama dia apa? Kasih sayang. Ni nama dia apa? Pertautan, persaudaraan. Kalaulah bukan kasih sayang, kalaulah bukan jamaah, kalaulah bukan kerana mencari redha Allah. Dekat taman tuan-tuan ada surau. Baik aku semayang kat surau, tapi tak, sayang pada masjid. Sayang pada rumah Allah. Aku hidupkan dia. Dan mula-mula sebelum orang pindah di tempat ni, masjid dah buat. Sebab kita yakin lagi 10 tahun kawasan ini akan membangun. Lagi 10 tahun akan 1000 orang datang ke sini. Inilah kena ada semangat tu tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan salah pilih kawan, lebuk. Apa yang dibuat masjid tengah-tengah padang tu? Apa tak ada orang komen ni biar benar. Tak payahlah buat masjid kata dia. Kita buat pusat ngurut, ramai orang datang. Dan masa waktu dah saya tak boleh dengar tuan-tuan bunyi tu. Teringat duduk dalam ICU tuan. Naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan yang saya muliakan, yang menjadikan kita bersemangat
yang menjadikan perjalanan kita betul apabila kita ditemani oleh orang yang betul. Kalaulah kita ditemani oleh isteri yang betul, insya-Allah rumah tangga baik. Disuruh kita cari teman hidup yang bagus. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Alhamdulillah. Ustaz Ahmad, isterinya betul. 10 tahun kahwin, 7 anak. Subhanallah. Ini bukan main-main ni. Ini betul-betul ni. 10 tahun kahwin, anak 7. Ada makcik di belakang mengira dengan semua. 10, 7. Woi, setahun seorang ni. Isteri tak nak tanya berapa? Isteri berapa? Ialah rahsia untuk tuan-tuan yang saya muliakan. Akak-akak nak bagi betul dalam rumah tangga, cari suami yang baik, yang beragama, yang berakhlak, supaya ibadat jadi betul, amalan jadi betul. Ini dah buka sebab hitam lebam. Lebam ni. Kenapa Kak Som? Laki tumbuk. Tiap-tiap hari kita tumbuk. Itulah. Jantan tak guna. Anak ada 8. Astagfirullahaladzim. Lagi ganas pada dia. Dalam kena tumbuk pun 8 anak. Dah tahu dia tu kaki pukul. Yang Kak Som kahwin dengan dia buat apa? Love is blind, Ustaz. Eloklah biar buta mata sebelah ni. Dah tahu dia kaki pukul, buat apa kahwin? Tak tahu ke tak tahu? Tahu. Nah, besok nak kahwin, hari ni pun dia pukul. Loh, dia pukul akak ke? Tak, dia pukul bapak akak. Astagfirullahalazim. Yang diterima buat apa? Ya Allah, kita kan ada pilihan. Yang kedua, pilihlah jiran. Sebelum kita beli rumah, sebelum buat rumah, tengok jiran dulu. Nak tengok apa Ustaz? Rumah tu, taman rumah saya tu kampung tersusun. Saya orang pertama yang buka Ustaz. Kiri kanan tak ada apa, lombong je Ustaz. Tak apalah. Bunian apa lagi? Ini tidak. Kita hari ini memilih jiran tak? Kita tengok jiran ni tak Islam. Jiran tu pun tak Islam. Jiran ni pun tak Islam. Bagus. Tak ada dia nak campur tangan, selak kain bawah kain, nyelak tak ya. Lama-lama tuan pening. Pening. Hak kawan ni menyalak. Hak kawan belakang pula subuh-subuh semua ini baca kitab dah. Munah pening. Tuan-tuan ingat seronok pun tuan. Dia mana faham-faham, tak faham sudah tuan. Saya tahu dah. Itu belum dia masak lagi. Dia buka punya exhaust fan talai ke rumah kita. Daging apa ni? No, sudah tuan. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan. Carilah jiran yang bagus. Jiran yang rajin berzikir. Ustaz, berzikir ni menghapuskan dosa. Ya. Macam saya dah zikir tiap-tiap hari, dah rasanya dosa dah tak ada Ustaz. Ya. Atau kalau saya zikir lagi, apa yang nak dihapuskan Ustaz? Jiran. Jiran pula jawab, sebab tu saya tak ada zikir. Sebab jiran saya dah zikir, kata dia mudah tuan-tuan. Salah itu. Nombor 2 yang kita kena cari ialah kejiranan yang bagus. Dan hari ini tuan-tuan, walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk berbilang bangsa, ada jiran-jiran kita yang macam-macam bangsa yang bagus-bagus. Orang Cina bagus, jiran kita ada orang India yang bagus. Saya tengok dalam topik sebelah jiran ni buat kenduri tahlil, orang Islam sebelah rumah dia buat kenduri kahwin, kongsi kemah tuan-tuan. Kongsi kemah dok ngomong. Bagus. Ada jiran kita orang India, ada jiran kita orang dari Sabah, dan ada jiran kita Rohingya. Ya Allah, mesranya alam tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tak. Jom nombor 2, carilah kawan.
jiran yang bagus. Saya dulu imam satu masjid. Masjid saya 8 orang saja orang Islam, yang lain semua bukan Islam. Taman saya tu 8 je rumah orang Islam, yang lain bukan Islam. Atau macam mana boleh buat masjid 8 je orang Islam, masjid tuan-tuan lagi kosong, tak ada orang, tak boleh ya buat masjid? Habis tu di mana jemaah Ustaz? Jemaah saya ialah perumahan kaki tangan polis Padang Tembak di Ipoh nama dia. Jadi dema tu karya kami. Dalam taman tu 8 orang. Maka saya jadi imam di masjid tu. Bila azan, satu hari disambor menara, disambor dia petik. Tak bunyi, meletup. Satu hari pagi tu saya duduk basuh kereta saya, datang nyonya-nyonya tu jogging, tai chi yang lembut, sakit urat tu lembut. Datang jalan-jalan depan rumah saya. Encik, ianya, apa saya talak bunyi? Bunyi apanya? Itu bunyi pagi-pagi sudah talak bunyi apa saya? Bunyi apanya? Itu pagi-pagi lah sudah ada bunyi, talak bunyi apa saya? Oh, azan subuh. Dia kata sudah talak bunyi. Susah mau bangun pagi, mau jogging pun susah. Sudah talak bunyi. Siapa kata mereka tak suka yang azan? Hak tak suka ni, hak tak erti. Saya kata, oh itu bunyi kah? Ya yalah, sudah talak bunyi. Susah mau bangun. Saya kata sudah sambal petik. Apa petik? Sambal api ya, kilat. Oh, apa saya talak lipat? Oh, banyak tanya pula dah dia ni. Sudah panggil itu tukang banyak sibuk, busy. Ayah, panggil cepatlah, susah mau bangun mah. Okey. Saya pun telefon balik Cina hak repair apa nama teman? Mikrofon atas. Nama apa? Kang, nama dia Kang. Kang, bila mau datang? Sekejaplah Ustaz, sibuklah. Dia Ustaz bising. Datanglah repair cepat. Dia pun panjat repair, tukar apa semua di atas, turun balik. Berapa ringgit? Sampai sekarang berapa ringgit? Sampai sekarang tuan-tuan. Dia duk buat kat Sungkai. Di Sungkai tu dia buat tuan-tuan. PA system di Teratak Dusun Al-Barakah tu. Tak ambil duit tuan-tuan. Bayangkan bukan Islam. Tak Tuhan alamnya. Yang kita ni pula yang Islam ni rembat habis tu siapa? Bukan orang sini lah, Afrika. Tuan-tuan, nombor 3. Selain daripada jiran yang bagus, kawan yang bagus. Nama dia apa? Sekarang nama dia friends. Followers. Kalau kita dapat followers jahat ni apa pula ni? Scammer ke apa? Kita tengok gambar pun tak elok, nama pun tak elok, tulisan pun tak elok, bangkah. Tengok kata-kata dia pun tak elok, remove. Tengok tak elok dia ni, bawa aku ke arah tak baik, padam. Unfriend terus, unfollow terus. Kawan. Yang keempat, kawan apa? Kawan yang sejati. Macam mana lagu dia, Mak? Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Ya, alhamdulillah. Ustaz Ahmad ni suruhlah buat apa pun. Suruh menyanyi dia sapu, suruh bang dia sapu. Dah kahwin lah? Oh, dah. Dah kahwin dah makcik pula lama makcik. Suruhlah apa pun. Azan satu, lagu Nahwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah, lagu Hijaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar, Allahu akbar. Itu lagu apa? Hijaz. Hijaz. Tak ingat nahwan. Jadi jangan tuan-tuan kata pula, Ustaz tak boleh takbir raya ke bangkit orang kubur Ustaz. Astagfirullahalazim. Belajar. Yang kita duk dengar takbir raya tu pun ada lagu dia tuan-tuan. Ada lagu dia. Lagu hak sedih, ada lagu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih pula tu imam isteri dia baru meninggal. Patutlah pun. Ada tak takbir raya yang tak sedih? Ada. Tuan-tuan pergi belah Yaman, belah Pakistan, tak sedih langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Langsung tak sedih tuan ni. Raya ke tidak kita ni tuan ni. Di Malaysia dia kerja nangis tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Di situlah kita tengok Nabi Muhammad dalam perjalanan dia ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kita kena ingat Nabi Muhammad dikelilingi oleh 4 sahabat yang kanan. Nabi Muhammad dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang rapat. Nampak? Jangan hanya nampak Sayyidina Abu Bakar. Dia dikelilingi oleh menantunya yang hebat. Namanya Utsman ibnu Affan, orang kaya. Di sebelahnya siapa dia? Umar Al-Khattab, orang yang sangat gagah, perkasa, berani. Ditemani oleh anak muda yang sangat mulia, yang tak pernah tengok muka dia ke arah berhala, nama dia Ali bin Abi Talib. Yang bersama dengan Rasulullah siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang sangat sopan, yang santun, yang lemah lembut. Tuan-tuan, sekarang kita tanya, siapa sahabat kita yang macam Sayyidina Abu Bakar? Tengok, usuk tak ada juga. Dolak onti semayang muidak jadi hang sudah tetap. Sebab tu dalam masjid ni kena ada orang nama dia apa? Abu Bakar. Orang kaya, lemah lembut, sopan santun, menasihat yang bagus, pendengar yang bagus. Saya dah nampak dah datuk kita. Dia ni Abu Bakar ni tadi dia datuk. Di masjid kita kena ada Sayyidina Umar. Garang. Ni apa ni? Rosak lah garangnya Pak Cik. Umar ni. Oh sudah tuan-tuan. Seorang tak datang masjid. Lagi parah tuan-tuan. Umar yang tegas. Tu. Guru besar pencen. Umar Al-Khattab. Nampak? Di masjid kita kena ada korporat. Orang kaya. Tak payah lagi ngutik derma 700,000 ni setahun baru jumpa. Dia korporat besar, sekali bagi 700,000 selesai masalah. Nama dia apa? Utsman ibnu Affan. Di masjid kita kena ada siapa? Ni anak-anak muda ni. Nama dia Ali bin Abi Talib. Bagilah apa pun. Saya ke depan. Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi. Ajak berperang, dia yang depan. Ajak berlawan mula-mula dengan musuh. Saya dulu Rasulullah. Ni adik. Sayyidina Ali berani adik. Adik berani tak? Berani tak? Berani tak? Ali, berani tak? Kalau berani, mai. 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 Nampak? Ali bin Abi Talib. Oh, mai. Nama siapa? Nama siapa? Nama Didi Sharman. Oh, Didi Sharman. Al-Fatihah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abang Din. Mana Abang Din pula? Din. Oh Abang Din. Pergi makan tom yam lah tu. Ambil RM10 bagi kat Didi ni. Pasal dia berani. Pergi jumpa Abang Din. Jadi muda tu Abang Din. Pak Cik Din. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ini kawan. Tuan-tuan kalau dapat kawan-kawan yang setia, jangan curangi. Kawan-kawan kalau dapat teman yang baik, jangan hilangkan kepercayaan dia.
Jawatan kuasa masjid mendapat jemaah yang bagus. Jaga jemaah. Jemaah ni minta je derma. Kita bercadang nak membeli kipas helikopter. Siapa yang nak wakaf lah. Dapat helikopter. Cuma tak pasang. Bila pasang? Masjid bercadang nak pasang aircon untuk menambahkan keselesaan. Siapa yang nak derma silakan. Sebulan siap. 4. Masjid akan buat korban 10 ekor jalan. Kalaulah masjid tak jaga jemaah, Allah leceh. Sebab tu bila saya masuk tandas tadi, tandas A mak, alhamdulillah bersih. Selak ada, air pun ada. Ada masjid yang saya pergi tuan, selak tak ada. Oh sudah. Nasib baik pintu dia tolak ke dalam. Jadi kita boleh tolak tu. Mengangkang-angkang dalam jamban tuan. Satu kaki tahan pintu, satu kaki buka paip. Masa itulah ada orang pula tolak. Ada orang ke? Ada lah. Ya Allah, sibuk. Kutik derma, ya. Jumaat, ya. Selak tak boleh ganti. Apa punya masjid lah, ya Allah. Masjid derma ni Ustaz Ahmad, bunga dalam pintu. Tu dah Syah. Bapa. Ayo laju. Buka laju air. Setengah tu mula kita buka ada air. Lepas tu dia slow. Bapa. Sudah. Tak ada air pula dah. Nasib baik ada banding. Banding. Air. Dia suruh ke atas. Ni kapek kita cantik, speaker kita cantik, apa lagi masjid nak? Maka masjid jagalah jemaah, mereka adalah sahabat masjid yang bagus. Jangan sombong. Masjid jangan sombong anak-anak muda. Bising. Dahlah bapak tak datang, datang anak bising. Kalau kita baik jangan datang. Jangan. Yang paling garang jawatan kuasa bila buat korban. Minta kerjasama. Yang ada Kuala Good Morning dia boleh masuk. Ya, tak ada Kuala Good Morning tolong jawab ya. Tolong bagi kerjasama ya. Tolong ya. Garangnya jawatan kuasa. Lalah balik orang. Demo yang duduk sulih lembu tu. Tak ada orang ke? Tak ada. Kita berdua saja lah buat. Tuan-tuan, jemaah kena ada. InsyaAllah saya yakin dengan kerjasama yang bagus daripada jawatan kuasa, kerjasama yang bagus daripada jemaah, kita cari pahala sebanyak-banyaknya dalam masjid ini, kerana kita semua adalah bersaudara, kita semua adalah bersahabat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah. Sejam dah kita bersama dengan yang berbahagia Datuk. Alhamdulillah. Pagi tadi siapa yang join kuliah Duha kita di Teratak Dusun Al-Barakah? Angkat tangan. Ada anak murid daripada Teratak Dusun Al-Barakah. Jadi tuan-tuan, terima kasih juga. Alhamdulillah malam ni. Ini kali pertama tau sini? Kali kedua. Kali kedua. Kali pertama tu 4 tahun dulu pun. 4 tahun dulu. Jadi kalau nak jemput balik 4 tahun pada sekarang. Allah, 4 tahun lagi kita panggil pula. Saya rasa seronok Ustaz Ahmad. Saya jumpa dengan cikgu saya Mat. Tu yang duduk kat tiang tu. Temu ramah sikit. Nama dia Cikgu Ibrahim. Cikgu Ibrahim. Cikgu umur berapa cikgu sekarang cikgu? Umur berapa? 65. Saya 72. Macam mana kira tu Ustaz? Cikgu Ibrahim. Dia mengajar dulu di sekolah di Besau. Subjek apa tak? Rasa matematik rasanya. Matematik pun dia. Pendidikan seni pun dia. Garang gila Mat. Sekarang dah tak garang dah. Alhamdulillah. Ada insaf Mat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. InsyaAllah cukuplah sekadar itu untuk kita punya majlis pada malam ini. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak teruskan bersama dengan yang bahagia Datuk, insyaAllah selalu Datuk di Teratak Dusun Barakah hari apa? Bulan ni sibuk sangat Mat. InsyaAllah bulan 7 saya ada. Hari Ahad, Sabtu Ahad ada. Kita ada ijtimak. Tuan-tuan datanglah hari Sabtu dan hari Ahad. Minggu ni sibuk sikit, kita bagi makan durian kan. Jadi tuan-tuan datanglah setiap hari Sabtu 9 pagi ataupun hari Ahad 9 pagi saya ada insyaAllah.
Dan bermula bulan 8 nanti barulah jadual saya tak sibuk sangat. Barulah saya mengajar balik kuliah pagi Isnin sampai Jumaat pagi, insya-Allah saya ada di sana hari-hari yang tertentu. Sekarang ni sibuk sangat, kita baru je habis syuting 26 episod. Betul. Ya, Sembang alam baik. nanti insya-Allah. Dan saya baru saya menolak tawaran untuk menyertai kilauan emas. Jadi kalau saya terima lagilah saya tak boleh ceramah tuan-tuan. 3 bulan training tau. Aduh tuan. Filem belum lah dok. Filem belum lagi. Belum sampai lagi. Tapi yang offer dulu kilauan emas. Kilauan emas dulu. Saya duk bayang macam manalah Ustaz Kazim nyanyi kan. Juri pula bagi markah pitching awak lari ya. Oh masalah. Baik, jadi malam ni tuan-tuan saya nak ijazahkan satu bacaan doa pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat kebaikan, tuan-tuan dapat manfaat. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan banyak petua-petua saya bersyukur banyak ilmu saya dapat bila saya sakit. Bila saya sakit, saya dapat ilmu banyak. Tahun 97 saya mula-mula kena santau. Berubat merata-rata. Berata-rata saya belajar perubatan. Alhamdulillah hari ini saya belajar tentang santau. Dan saya tahu serba sedikit tentang santau. Jadi abang-abang kalau nak belajar tentang santau, mintalah kena santau insya-Allah. Ya Allah nak santau insya-Allah. Simple Ustaz Ahmad. Ada orang yang kata ustaz saya batuk tak berhenti ustaz, saya kena santau. Cuba tengok kuku akak. Tengok kuku abang-abang. Okey, dekat dengan isi. Kuku yang hujung dekat dengan isi. Warna putih ke warna hitam? Putih. Kalau begitu tak adalah santau. Simple. Sebab ada orang kenapa dia santau? Asal batuk santau. Awak tenang mak. Ustaz, saya ada ustaz. Ni tengah-tengah ni ada ini ustaz. Hitam kuku ustaz. Satu je ustaz. Saya nak 10 jari. Kalau satu, itu terkapit pintu. Dia 10 jari bahagian yang bawah dekat dengan isi kulit. Warna putih sihat. Kalau warna hitam, pergilah berubat. 10 jari lah. Baik, yang kedua. Saya berceramah merata-rata tuan-tuan. Kadang-kadang air yang orang bagi saya dalam gelas meletup. Tuang air mineral meletup. Ada hari itu saya makan laksa, segala bulu keluar dalam laksa. Jadi ada beberapa amalan yang saya baca bila saya pergi ke mana-mana. Yang pertama saya baca surah At-Taubah ayat yang terakhir. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Ayat yang kedua terakhir. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش الكريم. Ayat tu saya baca bila saya duduk dalam kereta. Macam tadi saya pergi kedai kambing tu, nasi goreng tu, saya duduk dalam kereta, saya tak masuk. Kalau saya tak seronok, saya panggil balik. Jas, jom. Kalau saya seronok, saya masuk lah. Saya makan. Jadi apa tanda dia Ustaz? Saya seronok, saya makan. Kalau saya tak seronok, saya balik. Laqad ja'akum. Ustaz rasa apa? Seronok dengan tak seronok. Nampak ada apa Ustaz? Saya baca ayat Al-Fatihah, saya baca ayat Kursi, saya baca surah tadi. Nampak tak? Tak pernah nampak. Sekali je nampak. Allah bagi buka mata rumah hijab. Ada nampak benda besar tuan-tuan, buat benda tak elok depan. Oh ni dia. Lepas tu saya tak mau lah mak takut. Ni, yang banyak saya jumpa lembaga tu tinggi tu mak. Tinggi tiang tu. Tangan macam tu. Duduk lagu tu. Nampak tak. Bawah dia ada angin. Masya Allah. Memang pakai pelaris betul tuan-tuan.
Selalu depan sisi minyak. Kadang-kadang dia lembik tengkuk atau patah. Kesian. Tak guna betul ustaz ni. Yang kedua paling simple. Ni dia saya nak ajar. Ambil ijazah ni paling simple. Bila kita nak minum rumah kenuri ke apa kedai makan ke, baca doa. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha Minha khalaqnakum khalaqna wa fiha fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ulang. Sudah tuan. Lagi sekali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kalau Allah jaga kita, insya-Allah benda ni tak elok pecah ke apa ke. Ustaz, macam mana nak pecah? Dia guna pinggan plastik ustaz. Kadang-kadang dia tertumpah, kadang-kadang dia keluar benda tak elok. Jadi tinggalkanlah. Bayar elok balik. Jadi saya amalkan, saya ijazahkan bacaan doa ni atas amalan saya. Nanti kalau ada kata Nabi tak pernah buat pun ustaz, pulanglah kat kamu. Itu amalan yang saya ambil daripada Quran, sebab Al-Quran itu diturunkan sebagai ubat, sebagai syifa, sebagai rahmat pada kita. Jadi kita jumpa lagi 4 tahun daripada sekarang. Jadi bagi tuan-tuan yang nak bantu teratak dusun Al-Barakah di Sungai, di belakang sana dia bawa macam-macam produk, kopi lah apalah, tuan-tuan niatlah untuk menolong pusat pendidikan Al-Barakah. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz Ahmad, terima kasih yang bahagia Datuk, tuan-tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang bagi Datuk, terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Kita dirikan salat Isyak berjemaah. InsyaAllah saya serahkan kepada kursi silakan. Terima kasih.